Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, selamat hari Ahad semua. Okay, hari ni kita nak cakap pasal apa? Okay, saya nak cakap pasal minum air putih masa diet. Okay, siapa yang pernah dia momok-momok kan? Nak diet je kena minum air putih banyak. Oh, 6 liter, 7 liter. Sebenarnya salah benda tu, okay? So, kita nak minum air putih ni, ada cara dia. Kalau kata tak ada cara yang okey, takkan ada orang yang boleh turun berat badan dan boleh minum air berliter-liter. Logik akal kan? Okey. So, untuk air putih ni bukan sekadar untuk diet. Air putih ni adalah benda yang paling penting untuk badan kita. Untuk organ dalaman kita. Sebab apa? Untuk pastikan dia bergerak ataupun berfungsi dengan baik. Contoh macam kalau pokok. Kalau tak ada air apa jadi? Layu kan? Sama juga macam organ dalaman kita. So, air putih bukan hanya untuk diet. Dia memang keperluan badan kita. Okay? Jangan salah faham. Bye.